Tuan-tuan perempuan, pernah tak kita doa sesuatu tapi tak dapat-dapat sampai hari ini lagi? Banyak kan? Doa tak dapat-dapat, doa tak dapat-dapat. Saya ingat lagi ada seorang ibu tu dia tanya, "Assalamualaikum dai, saya nak tanyalah kenapalah saya ni doa tak dapat-dapat." "Ibu doa apa?" "Saya doa supaya suami saya rajin datang masjid, tapi saya seorang je datang, suami saya tak datang. Adakah macam mana nak jumpa saya dalam syurga nanti?" "Macam mana dai, saya dah doa lama." Saya tanya balik, "Ibu dah doa berapa lama?" "Oh, dah berpuluh tahun dah doa, tapi suami pakcik ni memang tak datang-datang pun kat masjid ni." Jadi saya tanya satu soalan, makcik saya nak tanya, kalau makcik punya doa tu Allah kabulkan sekarang, makcik doa lagi tak? Dah kabulkan, dah tak doa dah lah. Betul tak? Kita dah, kalau dah dapat dah tak doa, betul tak? Kenapa Allah tangguhkan jawapan bagi doa kita? Kerana kata ulama, doa ini ibarat seperti satu tali yang kita lekatkan, kita gantungkan, kita ikat dengan Allah. Maksudnya kalau satu doa kita minta, macam tadi lepas maghrib kan kita doa satu doa, maka ada satu tali yang telah pun diikat antara kita dengan Allah. Kalau doa lagi, ikat lagi satu tali, doa lagi, ikat satu tali. Kalau dah 10 tahun doa, berapa banyak tali yang terikat antara kita dengan Allah? Semakin banyak, semakin kuat, dan semakin hampir kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita mungkin tak nampak lagi jawapannya, tapi kita tak sedar hubungan kita dengan Allah semakin baik.